Kadang-kadang setengah orang dia hilang pertimbangan, guys. Dia hilang pertimbangan, dia buat tindakan yang sangat merugikan dia. Yes, keadaan yang memaksa. Mana ada orang nak cagarkan nyawa dia untuk satu bisnes yang keuntungan dia sangat kecil. Betul-betul, bukan cerita ketum pasal sekarang ketum lagi bahaya. Walaupun ketum lagi bahaya, lantak pergi kat dewa. Lebih baik kita sembang pasal dadah. Ketum ni sebab banyak ramai sembang pandai. Mereka kata ketum ni ubat. So biar mereka makan ubat. Esok dia terkeluar jubuk, dia cari Pak Yus. Nak duit mudah dunia nombor satu. Tak juga Samad, Mat. Kalau nak kata jangan ditokan dapat duit mudah, saya dah tengok dan kaji, memang tak mudah, guys. Berkali-kali ganda susah daripada dapatkan pendapatan daripada arus perdana.